Allahu Akbar. Alhamdulillah kan. Strike kita yang pertama kan. Alhamdulillah. Strike kita yang kedua kan. Oh, kapu sangat. Kapu sangat kan. Kasar. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah kan. Strike lagi. Strike kita yang ketiga Kak Aruh lagi. Assalamualaikum. Welcome back to my channel kan. Oh gila. Hari ni aku turun memancing kan. Kat mana? Kainlah Malang kan pukul 9. La ilaha illallah. Lamanya aku datang kolam ni. Lama kan. Lama aku tak mari kolam ni. Jadi aku datang ni sebab ada invitation. Ada orang invite aku datang sini. Nanti aku tunjuk siapa dia yang invite. Tak pernah dibuat orang dah lah. Jarak lama dah tak mari. Tiba-tiba mari mancing Malang. Oh padahal lah. Jom lah kita review setup dulu. Kita bayar dulu. Masuk dulu kan. Check it out. Let's go. Masuk dulu. Aduh, lamanya tak mari sini. Rindu ke? Ha? Salah dengan hotel tu. Siap ha? Habis kau? Malang warning. Habis kau? Bang. Ha? Sikit je. Sikit je? Sikit ke habis kau? Basuh lah bukan boh. Pasal dulu ada yang muka bohong lah. Dia tak apa. Tidak. Hei, mana? Oh, mu invite aku di sini. Kelakar kau dia lah. Invite kan. Ha. Ada. Oh, tak apa. Okey geng, untuk setup kita hari ni macam biasa geng. Aku untuk mula-mula ni aku nak pakai soft plastik daripada Daruma Tackle dulu geng. Aku nak pakai banana oil dulu. Orang cakap banana oil dekat kolam ponik menjadi dekat kolam ni kita tak pernah try lagi banana oil geng. Kita tengok ada gasok ke tak ada. Kita pakai soft plastik daripada Daruma Tackle lah. Dan juga J-Hit daripada Daruma Tackle juga. Yang diberi nama Soku geng. Bulat di depan, tirus di tepi geng. Cantik kejadian dia. Aku pakai 7 gram ni. 7 gram untuk kolam ni sebab di dalam sikit. Kita serah soft plastik ni. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada tak ada geng. Dan juga kombinasi yang cemerlang geng. Real EXP Leggera, kecil, compact, padat, padu dan mantap geng. Inilah real dia. Leggera. Memang aku punya favorite lah setakat hari ni. Dan juga rope. Favorite aku geng. Mighty Biwang. Menang ni tengok. Custom kan. Custom rope daripada Mighty Nike kan. Kita pakai untuk setup hari ni. Single hang macam biasa kan. Kita try dulu kan. Kalau ada luck ada lah. Kalau tak ada lah. Kita try dulu. Kita first cast dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga hanya ada manis-manis. First cast of the day. Zas back hang. Becok lah. First cast kita terus back hang. Tak pernah dia buat orang malam-malam pergi mancing. Tapi itulah keadaan dia. Okey. Kita turut info semasa kan. Untuk keadaan kolam ni kan, nak kata ramah tak ramah juga kan. Orang dalam 25 orang lebih kurang macam tu lah. Banyak lagi kosong tu. Tapi boleh kata boleh tahan lah untuk hari ni. Hari Jumaat. Aku mati hari Jumaat malam ni kan. Tak ramai mana. Tapi adalah info semasa. Cuaca hari ni comel. Cuaca comel hari ni. Tak ada hujan. Nyaman, sejuk. Tu dia. Kata terang lu. Mana tahu ikan-ikan kerapu ke jenohok ke nak makan kita punya SP lah. Kita tak tahu kan. Kita try and arrow dulu lah. Ada strike, ada tak ada strike, nak ke mana? Balik bustang kita. Tu dia. Korang tengok lah video aku kan. Kalau ada ketuk, ada lah. Kalau tak ada kan. Kita try and arrow dulu. Mantap. Check it out.
Oh, berapa? 2 ekor je. Baik ya. 2 ekor. Lama? Oh, 5. Cikgu 2 ekor kan. Cikgu. Cikgu. Allahu Akbar. Lokoh. Aduh, ikan pertama kita lokoh kan. Lokoh ikan pertama. Oh, SP. Lokoh. La ilaha illallah. Ni nak ambil lagi sekali, ambil. Tak nak ambil, tak apa lah. Kita cari ikan lain. Gitu. Gitu. Sorry bang. Tangkut tiang. SP tangkut tiang. Oh, mari ya kak. Aduh. Berdantung lagi. Aduh. Ha? Putih. Tak dapat ikan mahal tiang eh. Oh, gila pala. Oh. Wari. Terima kasih. Minum dulu. Ambil tenaga dulu. Barulah kasok ikan. Alhamdulillah kan. Set kita yang pertama kan. Makan lagi. Oh, makan lagi ni. Kau. Alhamdulillah. Ambil lagi. Oh, ikan kita yang pertama kan. Siakak merah makan sok plastik dari rumah mereka kan. Menjadi warna ni kan. Banana oil. Menjadi di kolam Kailah. Habis lidah orang. Kena gesek. Tapi padu lah. Sok plastik dari rumah. Menjadi juga kolam ni kan. Ikan kita yang pertama. Cebok. Bila ada situasi macam ni geng, maka beraksilah kita punya gerik geng. Gerik aroma teka ni geng. Tu dia. Senang geng. Pegang senang. Sekilo. Tak sampai sekilo ke tak nampak nombor. Gila tak nampak nombor. Ingat sangat. Alhamdulillah ikan kita yang pertama siakak merah. Buat abang marah. Nama dia Kak Ros kan. Kak Ros lesen kita yang pertama. Padu tak padu kan. Kak Ros nak ikut kita balik. Tu dia. Gerik daun rumah ni memang cemerlang cemerlang dia punya gerik ni. Tak risau dia lepas. Takkan lepas ni. Daun rumah gerik hanya padu tak padu ni. Ikan kita yang pertama sudah dimakan oleh sang siakak merah. Tu dia. Aku nak back kill lidah tu kan. Lidah aku dah hancur. Hancur lidah. Kena batu. Allahu Akbar. Oh. Kopi air masin ni. Macam-macam. Macam-macam. Oh. Oh, sedap kot kan. Lemak-lemak sikit air.
Air campur air masin. Lemak-lemak rasa. Hijau lah. Alhamdulillah. Strike yang kedua kan. Alhamdulillah. Strike kedua. Kanan. Oh. Alhamdulillah. Kak Ruh lagi. Kak Ruh makan. Kak Ruh makan SP. Menjadi Kak Ruh ni. Menjadi SP. SP macam biasa lah SP tu. Tu dia. Senang sangat makan diri. Ini dia. Memang jahat Merah. Merah suka warna ni. Rumah banana oil. Merah kedua kita. Onsa plastik. Padu. Tajam. Ni cocok tangan. Tajam kan. Dalam senyap-senyap. Faham. Baru. Allah lokah. Allah depan muka. Harap rezeki. Tak ada nak pam. Terus sikit lagi. Mana lah sini? Aduh, mancing senyak-senyak. Masa orang. Pagok aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi? Kau masuk? Benang. Makan dah lah. Tak naik je. Sorang. Ada ada siap alhamdulillah. Gini ya. Mana bergu. Ada kita orang ni. Mainan ni. Orang ajak kita mau mari. Orang ajak ulok. Terpaksa nak mari. Ada foto banyak kali foto. Saya tanya rupanya 50 pound. Lidah 50 pound. Allah. Alhamdulillah kan. Kapu sangat. Kasar lagi tu. Kapu apa kan? Allah lokah. Putus ke? Putus kaya. La ilaha illallah. Masuk tukung. Besar. Kapu Ada. Kapu ke? Kapu ni. Gila. Allah, lokah. Tapi kapu lah seberat je. Aduh, sayang barang tu. Mega lah saya. Allah. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Strike lagi. Laluan sikit bang. Setengah kapu setengah. Merah. Alhamdulillah. Strike kita. Yang ketiga Kak Ruh lagi. Kak Ruh suka SP. Gerak tu ha? Ya. Ikan di sana. Mantap lah. Dia nak legak ni. Dia nak makan lagi ni. Banana oi. Tu dia.
daripada dalam Mateka. Menjadi juga orang korang ni, geng. Menjadi korang ni. Banana oil. Daripada dalam Mateka, mencangok. Mencangok. Okey, geng. Info terkini dulu, geng. Untuk keadaan korang, orang dah tak berapa ramai, geng. Dalam 15 orang itu lebih kurang 15 orang yang memancing pada pukul 1 ni, geng. Pada pukul 1 aku habis 2.30. Ada masa dalam sejam setengah lagi kita tengok ada ketuk ke tak ada. Tapi tak ada sayang, geng. Aku rasa kerapu tu memang besar ikan tu. Payuh nak naik. Tahan bercerai-cerai tu. Tapi macam berat tu, ada berat. Memang style kerapu punya makan. Sayang tu. Tak ada rezeki orang ni. Tapi untuk ikan hari ni, kebanyakan aku tanya angler, dia kata ikan kurang matuk sikit. Tak tahu lah. Dia kata macam ikan baru, tapi tak tahulah. Yang makan hari ni aku peliknya, semua kat Arus, kan. MJ yang makan. Putih tak ada. Pelik. Maksud dia SP Banana Oil ni merah suka juga, merah suka warna Banana Oil ni. 3 ekor kita dapat ikan cakap merah, MJ Kak Ros orang panggil. Dia suka makan SP warna ni. Warna favourite dia tu. Aku baru tahu lah. Warna ni warna Banana Oil ni. Menjadi memang padu lah SP ni. Allah, bahal tak sako pula tu. Aloh. Bismillahirrahmanirrahim. Minta lakah. Lakah. Cabut, tolonglah cabut. Alhamdulillah putus. Aku rasa macam putus ke lucut. Kita sama-sama saksikan. Ada Alhamdulillah, rezeki masih ada pada kita. Tu lah info terkini, kan. Ikan malam ni kurang sikit, tak berapa nak aktif. Tak ada lagi penambahan. Ada 3 ekor tu. Kalau ada tambah ada, kan. Sejam setengah lagi, kan, masa kita. Agak-agak ada dapat 5 ekor lagi. Kecok lah. Stay tune, kan. Mantap. Check it out. Lama lah, Pok. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Sama sihat, Alhamdulillah. Datang pukul berapa? Sampai sini pukul berapa? Pukul 9. Habis sama lah. Ambil dalam 2.30 lah. 2.30, lebih kurang itu lah. 3. Alhamdulillah. Boleh tak? 2? Okey. Okey. Jumpa lagi subscriber kita. Subscriber kita. Luar. Hussein. Baru nampak. Siap, ni. Aduh. Belanja Maggi, ni. Pukul berapa tu? Pukul 9. Belanja Maggi, ni. Kari. Mantap, ni. Air, ni. Kopi ais. Mantap, ni. Hussein baru dapat gaji, bro. Terima kasih banyak, Sing. Ya Allah. Murah rezeki, Sing. Sing, doa, Sing. Ada 3 ekor. Nak 10 ekor. Doa sekali. Janji ada. Janji ada. Gitu lah, Sing. Bayar? Celaka aku ingat belanja. Saya duit tak ada. Lipat agak lah. Kena lipat gitu aku. Bahasa aku, Sing. Pandai suruh bayar. Bahasa aku. Ada juga orang gini. Parut modal ni. Using. Ingatkan baik. Rupanya ada duri dalam madu. Lakak kau, Sing. Allah.
Di sini. Ada. Boleh tak? Ambil ikan rumah. Eh. Ambil ya, ambil. Ambil. Sekejap, ambil. Pergi ambil tak? Jauh pula ikan. Masa pun datang. Masa datang. Time to go home. Maka dengan ini, inilah hasilnya. Tak banyak tapi ada lah. Alhamdulillah. 3 ekor. Oh, saya bawa orang. Gasok ini. Wow. 7 ekor. Wow. 7 ekor. Putus saja. Kita kat arus belakang. Alhamdulillah untuk hari ni. Ada hasil. Walaupun tak begitu lumayan. Tapi berbaloi untuk dapat tarikan dan juga ketukang. Itu kata dia. Jadi kita bagi ke subscriber. Mantap. Kena ekor. Ambil lah. Apa. Mula-mula. Mula. Sikit. Bagi. Habis. Esok kau berapa ni? Esok tengah hari baru tu. Baru hari. Apa nak ikan? Ada. Oh. Merah mata lah ni. Berehat pagi kejap. Nak ikan ni? Ni? Apa? Oh iya. Bang berhabis lah. Ada orang tak? Tak apa lah. Jemu. Kau makan okmo. Jemu nak buah. Okey kan. Maka tamatlah sudah episod hari ni. Memancing dekat Kailah ya. Pada waktu malang hingga tutup kolang 2:30 pagi Angler bangau ini. Bangau ni. Dia kena cuba lagi, dia kena kasok lagi. Muka bangau. Kita alhamdulillah total dapat 3 ekor semua sekali. Semua onsa plastik tapi semua MJ, semua merah. Dapat kat arus hari ni. Itu je lah video untuk serba sedikit kan. Esok aku mancing pula Mampu lah esok. Aku berapa nak masuk tau. Tengok lah video aku. Okay, sekejap dulu. Ciao. Assalamualaikum. Ciao. Dah dia ajak aku dia. Dah boleh ekor? Boleh 5 ekor. 5 ekor Bagi orang belakang. 5 ekor tangan ya. Dia orang invite, dia yang kumpul kan. Paruk kali ni. Gitu lah.